Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Fa amma ba'd. Hormati kepada Mudir Sekolah Menengah Agama Lughatan Arabiah Tangkak, Tuan Majlis Datuk Akmal Yusof, dan barisan pentadbir, rakan-rakan guru dan juga anak-anak pelajar serta para ibu bapa dan para penonton dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izin Alhamdulillah kita telah pun berada di penghujung Ramadan. Kita dah berada di 10 hari terakhir dan kita telah berada di 10 antara 10 malam yang terakhir, yang mana kalau kita lihat untuk makluman kita bersama, telah pun kita tahu 10 malam terakhir ini Allah Ta'ala janjikan padanya malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar, sebagaimana Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Yang mana kalau kita lihat Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qadar, yang mana diturunkan padanya malam Al-Qadar, dan ditanya apakah dia malam Al-Qadar, maka Allah Ta'ala jawab Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Al-Qadar itu adalah satu malam yang mana bila mana kalau kita berjaya memperolehinya, kita akan dikurniakan ganjarannya adalah seumpama kita hidup ataupun kita telah beribadah selama 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun anggarannya. Jadi walaupun mungkin telah berlalu 7 malam, dari malam 21 hingga malam ke-27 telah berlalu, berbaki lagi kurang lebih dalam 3 malam lagi. Kita tak tahu bilakah akan jatuhnya atau akan berlakunya malam Al-Qadar itu. Maka berbaki 3 malam yang terakhir ini kita hidupkanlah dengan yang sebaik mungkin, dengan amal ibadah yang semaksimum yang kita mampu. Yang penting buatlah dengan konsisten. Kalau kita mampu dengan membaca Al-Quran 1 juzuk, kan? Kalau walaupun mungkin telah khatam, walaupun itu telah khatam sekali, 2 kali, 3 kali dan seumpamanya, ataupun dengan telah diadakan majlis khatam 2-3 tempat, kan, kita telah join majlis khatam Quran di beberapa tempat. Tapi bacalah juga Quran, Iqra' ma tayassara minhu, Iqra' ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah bagi kita. Kalau rasa tak nak baca daripada awal, tak nak baca 1 juzuk, bacalah surah-surah yang telah pun kita hafal. Dan contoh surah Yasin, surah Rahman, dan apa-apa surah yang mungkin mudah yang telah pun kita hafal pada malam-malam yang membaki inilah. Okay? Dan juga amal-amal ibadah yang lain, sedekahnya, kan, keutamaannya ialah pada waktu malam, malam. Sebab kita tak tahu bilakah malam Al-Qadar itu berlaku. Ada rezeki, insyaAllah direzekikan kita jumpa dengan Al-Qadar, kan. So kita dapatlah peluang ataupun ganjaran seumpama kita beribadah selama 83 tahun ataupun 1000 bulan tersebut, kan. Dan perbanyakkanlah juga doa, kan. Doa yang mana kalau kita lihat sebagaimana yang dianjurkan ataupun yang ditanya ketika mana Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, wahai Rasulullah, apakah amalan yang ataupun doa yang mustajab ataupun yang perlu aku buat bila mana masuk Ramadan ataupun bila mana masuk 10 malam terakhir? Maka Rasulullah jawab, bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, kan. Jadi bacalah doa tersebut. Dan juga amal-amal ibadah yang biasa kita buat, kan. Kalau kita mampu dengan kita melaksanakan qiyamul lail selain daripada kita melaksanakan solat-solat tarawih, maka kita buatlah yang kita mampu, solat sunat taubat, solat sunat hajat, ataupun mungkin solat-solat tasbih. Yang mana kalau solat-solat tasbih mungkin jarang, bukan jarang, kalau kita mampu dan kita tahu kaifiat ni, kita buatlah. Okey, jadi itu adalah mungkin sebagai satu perkongsian selama 5 minit, sebagai peringatan untuk kita bersama di 5 ataupun di 10 hari terakhir Ramadan ini. Jangan kita kendurkan semangat kita ataupun kendurkan momentum ibadah kita. Sebaliknya kekalkan dia, bahkan kita lipat gandakanlah momentum tersebut. Moga-moga dia menjadi satu momentum yang berterusan, walaupun nanti dah berakhirnya Ramadan dan masuk je Syawal, kita tetaplah buat amal-amal ibadah yang mudah, yang simple, yang penting konsisten, yang memang kita dah buat pada bulan Ramadan, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu dulu. Aku qali hadza, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.